Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review Kawasaki GTR 1400 ABS KTRC KACT punya. Ini festive punya model baru. Dia model baru tu dia ada pocket dekat windshield depan ni. Tahun 2015, register pun 2015. Kita nak offer dengan harga jualan 68,800 siap potong nama cash. Ada free warranty setahun bagi korang term and condition. Lepas tu kalau buat loan, minimum deposit full loan, bulanan anggaran 1,200 selama 7 tahun. Kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card. Kita installment dengan bank up to 5 tahun EPP. Okay, zero interest. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Korang kalau nak jual motor, nak trade motor, tak ada masalah. Jumpa kita. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Alright, kalau korang tengah cari motor ni, boleh PM kita. Kita review kat korang apa yang siap dengan motor. Warna grey. Warna memang datang dengan warna grey, dengan ada lining, ada mesh dengan hitam. Okay, dia I rasa bukan hitam, dia grey dengan grey gelap. Okay, tapi nampak macam hitam lah. Okay, two-tone punya warna. Jom kita tengok. First, windshield depan dia pakai ada pocket punya lah. Model baru ni. Kalau model lama tak ada pocket. Model baru ada pocket. Number frame pun cantik. 988. Side mirror macam kereta, boleh flip lah. Ada LED spotlight. LED spotlight besar. Ada Ajak Racing punya fame slider. Okay, so korang tengok. Cuci pun belum. KTRC, KACT, ABS punya. UST fork, adjustable Showa, Nissin caliper. Tayar depan size 120 70/17. Pakai Pirelli punya tayar. Okay, pakai Pirelli punya tayar. Munga dia masih ada around 30% macam tu lah. Pirelli Angel GT. Okay, radiator guard dah ada. Lepas tu exhaust semua standard, siap dengan ada box, sideboard original. Tayar belakang pun Pirelli Angel GT 180. Sorry, dia 190 55/17, masih ada 40% lagi. Alright, ada box atas ni, box mancing. Okey. Semua tune lagi. Motor pakai keyless, tak pakai kunci. Dengan dia punya mileage 69,000 ori. Okey. Lepas tu ni pun semua adalah KACT ke, KTRC ke, pension boleh naik turun. Okey, boleh naik turun. Dengan jom kita start bagi orang ni. Alright guys, kalau korang tengah cari GTR, boleh PM kita. Tolong like, tolong komen, tolong share video kita. Kita see you next video. Bye bye.